Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat pau goreng inti kacang merah. Setengah kg tepung gandum, setengah paket maripan, 1 sudu setengah susu pekat ya. Lepas tu 1 sudu setengah margarin, setengah sudu kecil soda bikarbonat. Kita kacau ya. Masukkan 1 biji telur ya. Dan kita kacau biar dia tercampur semuanya ya. Tapi kawal ya air. Main gitar pula dah lah. Ini kita uli ya. Uli sampai dia tak melekat di tangan ya. Bila dah tak melekat di tangan tu, kita boleh biarkan dia mengembang dalam 30 minit. Inti ni kita bulat-bulatkan lah ya. Inti ni saya beli yang telah siap ya. Yang ada jual dekat kedai kek. Ya, dah kembang. Kalau dah kembang macam ni, kita uli lagi sekali ya. Ya, bila uli kali kedua ni dah siap, dah elok tu, angin-angin dia dah keluar, bolehlah kita bulat-bulatkan dan kita masukkan inti. Kuih ni kalau mau agak besar, boleh kita bulatkan besar ya. Inti pun besar lah juga ya. Kita bulat-bulatkan mengikut selera masing-masing lah ya. Kalau mau besar boleh buat besar, kalau mau kecil buat kecil, untuk selera kita. Kita bulat-bulatkannya dan kita buat sampai habis lah ya. Ni kita boleh dapat dalam 20 hingga 25 biji ya. 15 hingga 20 minit ataupun setengah jam. Tengok dia dah kembang. Dia dah kembang ya. Dah kembang, boleh digoreng. Ya, bolehlah kita menggoreng ya. Menggoreng ni api dia sederhana kecil. Lagi kecil lagi elok lah, sebab dia tak mudah hangus. Kalau apinya besar, nanti kat luar dah elok, kat dalam masih mentah lagi. Jadi apinya makin kecil makin elok lah. Jadi kita menunggu sikit lah ya, tak apalah, asalkan dia masak elok. Kita goreng dia sampai nampak kekuningan ya. Kalau dah kekuningan macam ni, bolehlah diangkat. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.
Terima kasih sudi menonton.